Singgah NSK mentah, cari buah. Apa tahu ni NSK mana? Banyak buah ini ni. Ini syurga buah ha. Dia kirim apple hijau. Nebutin 5 ya. 5 1, 2, 3 4, 5 Nah. Kamu kalau pilih buah mesti nak kena ambil atas. Oh tak ambil bawah ni. Kau nak kena ambil buah atas. Tabiat. Dia panggil tabiat. Oh rambutan murah rambutan. Tapi rambutan kalau beli sekilo tak usah. Oh rambutan baru 8 ya. Kalau setakat beli 5, kalau setakat beli sekilo tak usah. 3 kali kelip mata habis. 3 kali kelip mata habis licin. Ya, cari boleh anggur dengan apa. Anggur ambil 3 kotak. Tinggal ambil duit pula dah. Nasib baik ada telefon. Oh jeng. Tinggal ambil duit di office. Level QR tak boleh? Oh yo. Cenggo Grab saja. Semua tak boleh? Tak Cenggo boleh? Berapa? 55? Hai. Ini semua sebab you settle ni dulu kan. Settle cashier saya dulu. Nanti saya bayar. You settle yang belakang dulu. Saya nak top up dulu kak. Top up tapi lambat. Aku orang belakang tunggu. Kau pasal-pasal mari kena mari beratur belakang pula. Ya, alhamdulillah. Tak, nak kena pergi balik office mula lah ni. Nak kena pergi ambil duit pula. Ai macam-macam. So nak kena patah balik. Nak kena pergi ambil beg duit dulu. Macam ni lah. Bila dah kalut. Tapi tadi tak kalut pun. Relax je. Tertinggal juga. Masih baik boleh topak tak Cenggo tadi. Kalau tak boleh nak topak tak Cenggo tadi. Doa lekong dah tu padahal. Berpeluh. Baru tahu. Masuk-masuk password tak boleh. Masuk password tak boleh. Ni dah lah waktu-waktu orang balik kerja ni tengah sibuk ni. Macam-macam lah ni. Apa office balik? Apa start balik? Tinggal apa? Beg duit. Pasal-pasal patah balik. Betul lah cakap. Nak aku duduk pergi beli NSK. Nak bayar? Tak apa lah. Boleh bayar dengan phone kot. Gigi bayar dekat kaunter. Dia cakap Maybank tak boleh. Apa ni? Nak kena Touch and Go. Login Maybank pula tak dapat. Memang anjing tu kak. Betul. Hai, tak pasal nak mari. Apa kau daya? Tempat lupa. Assalamualaikum.